Okey geng, hari ni aku dalam sebuah hutan. Tapi yang ni bukanlah hutan tebal. Jangan terpengaruh dan juga jangan terpedaya. Ini bukan hutan tebal, ini hanyalah hutan dalam kampung sahaja. Hutan dalam betul-betul dekat tengah kampung. Jadi sebenarnya bukan aku nak cakap tentang hutan yang ada dalam tengah kampung. Tapi aku nak tunjuk dekat korang. Nampak tak? Belakang aku tu apa dia? Belakang aku tu adalah beg ilmu hitam. Jadi hari ni aku nak buat video. Aku nak kongsikan kepada korang tentang beg ilmu hitam. Depan kita semua ni adalah satu beg yang berwarna hitam. Yang mana beg ni aku berikan nama dia ilmu hitam. Bukan maksud aku ni pengamal ilmu hitam. Tidak sama sekali. Pasal bila mana kita mengamalkan ilmu hitam yang melibatkan bantuan jin, itu adalah perkara syirik sama sekali. Dosa besar. Tapi kau jangan risau. Walaupun dia adalah beg ilmu hitam, setiap pengamal ilmu hitam macam ni tak akan sesekali dilaknat Tuhan. Pasal kita tak melanggar undang-undang agama. Kita berada di mana-mana sekalipun, yang pertama, jangan langgar undang-undang agama. Bila mana kita masuk hutan pun sama. Jangan langgar undang-undang agama. Jangan kita libatkan dengan tangkal-tangkal yang pelik-pelik bawa masuk dalam hutan. Konon-kononnya untuk tujuan keselamatan. Tak perlu semua tu. Pasal kita ada agama. Kita ada Tuhan kita. Kita ada pencipta kita. Berharap pada pencipta kita. Juga dalam masa sama kita berusaha dan juga bertawakal. Usaha, doa dan tawakal. Jadi salah satu usaha aku dalam hutan untuk tujuan survival adalah beg ilmu hitam ni. Sebab hutan ni adalah tempat yang sangat hardcore, mencabar, off-road, dan kita ada kemungkinan berdepan dengan pelbagai situasi ataupun ancaman. Jadi sebelum kita berada dalam keadaan yang sebenar, kita buat persiapan awal-awal. Kalau dulu, aku kurang berminat untuk bawa peralatan daripada luar untuk tujuan survival. Lebih kepada survival cara yang betul-betul hardcore. Bagi mereka yang pernah berada dalam channel Jejak Rimba 1, mereka tahu bagaimana cara aku survival dalam hutan satu masa dahulu. Kadang-kadang dengan sebilah pisau dan juga sebilah parang. Tak bawa pun leleng peralatan. Tapi kali ni aku bawa peralatan-peralatan yang sesuai. Sebab aku berfikir, tidak semua orang mampu untuk mengadaptasikan cara survival yang pernah aku tunjukkan satu masa dahulu. Jadi di situ aku ubah cara, kita bawa peralatan daripada luar, yang mana peralatan-peralatan macam ni boleh membantu kita bila mana kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak lagi mendesak. Pertama kita tengok dulu apa ciri-ciri yang ada pada beg hitam ni, di mana kita nampak ada terdapat banyak pos. Okey, ini pos semuanya aku tambah-tambah belaka ni. Yang ni pun sama. Semuanya boleh buka satu persatu ni. Jadi dalam setiap pos ni terdapat peralatan-peralatan yang sangat penting bagi aku ataupun bagi mereka yang berminat tentang aktiviti yang melibatkan perhutanan. Dalam tujuan survival hutan ataupun dalam dunia perhutanan, bagi mereka-mereka yang sangat suka aktiviti yang melibatkan hutan, pertama, benda yang paling penting, yang sangat-sangat penting, yang perlu diberi penekanan adalah senjata. Bukan senjata api. Pasal kita tak boleh memiliki senjata api tanpa lesen yang sah, tanpa sebab-sebab yang munasabah. Pasal kalau tertangkap kita memiliki senjata api, pasti kita akan terdalam. Bila mana kita ke dalam, padan muka. Pasal kita lengah undang-undang. Jadi dalam tujuan survival hutan, senjata adalah salah satu unsur yang sangat penting. Jadi di depan korang semua ni terdapat banyak senjata yang aku dah sediakan. Parang, 3 bilah pisau biasa dan satu juga pisau survival. Yang mana pisau ni boleh dijadikan sebagai mata tombak. Sebab itulah kalau kita tengok pada pisau ni, terdapat tali. Di mana ini adalah tali paracord yang telah pun diikat pada hulu pisau. Di mana dalam masa sama, pisau jenis macam ni bukan sekadar kita boleh gunakan untuk memotong, tapi juga boleh kita gunakan sebagai mata tombak dalam tujuan survival hidup ataupun dalam tujuan ikhtiar hidup, kemudian bertahan hidup dalam hutan. Sebab itulah pisau macam ni didesainkan dengan cara yang macam ni. Ini adalah salah satu kegunaannya. Yang seterusnya, aku ada pisau lipat. Yang ni orang hadiahkan kepada aku. Kemudian 2 bilah pisau. Ini adalah gerber, tapi gerber cap ayam, gerber China. Walaupun dia gerber China, tapi dalam hutan cukup mantap bila mana digunakan. Aku pakai ni pun dah hampir 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Tak ada masalah untuk kita masuk hutan dengan pisau-pisau murah, tak ada masalah. Janji peralatan kita ni boleh membantu kita dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak lagi mendesak. Kemudian, ini dia, parang. Parang kena ada. Pasal parang ni boleh dikatakan senjata kedua selepas tombak. Sebab parang ni lah kita akan guna untuk kita merintis, untuk kita membelah apa yang patut, untuk kita cari makan pun dengan menggunakan parang juga. Salah satu daripadanya.
Okey, selain daripada tu juga, senjata. Bila mana sebut tentang senjata dalam hutan, okey, dengan pisau dan juga parang, kita boleh adaptasikan senjata lain, iaitu tombak survival. Di mana kita cari kayu yang sedap-sedap genggam, lebih kurang Kemudian kita asah bagi tajam pada hujung mata. Setajam-tajam yang boleh untuk tujuan pertahanan diri. Andai kata berlakunya serangan ataupun ancaman haiwan buas dalam hutan. Tapi dalam masa sama, aku ada senjata lain yang aku nak tunjukkan kepada korang. Dalam tujuan survival untuk kita pertahankan diri kita, kita tak boleh nak berharap pada satu jenis senjata saja. Pasal kadang-kadang tidak semestinya senjata yang kita bawa ni boleh membantu kita. Dulu aku biasa gunakan tombak survival. Okey, tombak ni salah satu senjata survival yang sangat efektif digunakan untuk kita menghadapi sebarang ancaman ataupun serangan haiwan buas daripada kalangan pak belang, harimau kumbang dan juga beruang. Juga babi hutan. Sebab binatang-binatang macam tu adalah jenis binatang yang suka meluru dan juga melompat. Tapi untuk kali ni, aku akan adaptasikan ini dia. Okey, untuk pengetahuan korang, ini adalah pepper spray. Di mana pepper spray ni sebenarnya aku bawa daripada dulu lagi dalam hutan. Cuma tak pernah dikongsikan dalam video. Cuma kali ni aku akan kongsikan kepada korang penggunaan pepper spray. Kepentingan pepper spray dalam hutan untuk tujuan survival lebih kepada pertahanan diri kita dalam hutan. Pasal dalam hutan ada masa kita akan berdepan dengan ancaman yang kita sendiri pun takkan tahu daripada kalangan haiwan macam beruang, harimau belang, kumbang kan. Sebab hutan ni pelbagai haiwan yang ada dalam tu. Lagi-lagi kita punya hutan tebal. Walaupun kita tak masuk hutan tebal, contoh kata okay, jangan anggap hutan pinggir kampung selamat. Mungkin ada ancaman-ancaman yang tersendiri. Jadi sediakanlah senjata yang selayaknya. Okey, ini macam tadi aku cakap, ini adalah pepper spray. Jarak kebesaran pepper spray ini untuk kita sembur kepada muka haiwan lebih kurang dalam 5 meter jauhnya jarak pergi pepper spray ni. Sebab bila mana kita bawa pepper spray dalam hutan untuk kita buat tujuan pertahanan diri dalam dunia survival daripada mana-mana serangan dan juga ancaman haiwan-haiwan buas hutan, kita boleh gunakan benda Allah ni. Tak ada masalah. Kita nak beli pistol, nak beli senapang memang tak boleh lah. Pasal kita bukan Amerika. Amerika boleh, Malaysia tak boleh. Jadi inilah dia salah satu senjata yang aku adaptasikan. Kalau dulu ni aku suka gunakan tombak. Lagipun sekarang ni aku dah kurang gunakan tombak. Guna juga tombak tapi bergantung pada keadaan ataupun situasi dalam hutan. Tapi untuk senjata main weapon, sekarang insyaAllah ini dia. Pasal kenapa aku tak pilih tombak lagi? Sebab pertamanya aku dalam hutan buat rakaman dengan pegang tripod lagi, dengan pegang tombak lagi. Jadi bila mana pegang tripod kan, pegang tombak, jadi kebesanan untuk keberkesanan untuk menggunakan tombak survival ni dah jadi macam kurang efektif. Sebab satu tangan pegang tripod, satu tangan lagi pegang tombak. Jadi dia jadi macam kurang berkesan. Jadi aku akan adaptasikan pepper spray. Okey, untuk pepper spray ni memang dah tak ada dekat Shopee. Korang boleh cari dekat Lazada, ada jual. Dia ada dua varian. Pertama yang harga RM38. Dulu aku beli, aku dapat voucher RM38 sebotol ni. Yang kedua pula harga dalam RM60 sebotol. Tapi untuk pepper spray ni kalau kita gunakan dalam hutan, kau jangan risau. Tidak ada satu haiwan pun yang mampu bertahan dengan kepedihan yang terdapat pada pepper spray ni. Jadi kalau kita sembur muka haiwan, andai kata berlakunya sebarang serangan dan juga ancaman, kita sembur pada muka mereka, insya-Allah kita akan selamat. Jadi bila mana masuk hutan, ini letakkan pada tubuh badan kita pada tempat yang kita mudah untuk ambil. Kita sambung semula pada bab senjata tajam. Tadi kalau bab senjata tajam ni aku tunjukkan pisau, parang kan, kemudian senjata pertahanan diri, pepper spray. Okey, yang ni pula. Yang ni pun senjata tajam juga. Okey, ini dipanggil mini chainsaw. Saya nak buka dia, tekan kat sini, tarik keluar. Aku ada buat dua. Kenapa dalam beg ilmu hitam ni aku sediakan mini chainsaw ni? Sebab benda ni sangat-sangat berguna. Sangat-sangat membantu kita dalam hutan. Untuk kita potong pokok. Untuk kita buat perkemahan kita sendiri. Kalau kita start dalam hutan, ada masa kita mestilah nak duduk dekat keadaan selesa. Nak buat kemah yang lawa-lawa. Bila mana penat tu dah hilang. Jadi inilah dia. Salah satu peralatan yang turut serta ada dalam beg ilmu hitam ni. Okey, ini murah je. Ini aku beli dekat Shopee. Harga lebih kurang dalam RM15 macam tu lah. InsyaAllah tak rosak punya. Sebab tu aku beli dua. Tapi takkan rosak lah. Jangan takut lah. Tak semestinya dia barang murah, dia tak bertahan. Pasal dulu aku pernah pakai yang macam ni tapi panjang sikit lah. Yang tu beli lagi murah, RM9. Hampir 3 tahun pakai. Lepas tu hilang.
Tapi kali ni yang ni tak hilang dah lah pasal dia duduk dalam beg aku. Tapi benda-benda macam ni kita kena ada dalam kita punya survival kit kita ni. Sebab benda-benda macam ni memang betul-betul membantu kita dalam hutan untuk kita bina kemah lah macam aku cakap tadi kan. Kalau tak ada, masa tu lah kita akan rasa, menyesal pula aku tak bawa peralatan yang selengkapnya. Jadi sebab itulah bila mana masuk hutan, sediakan peralatan yang layak dan juga yang cukup. Bukan apa. Bila mana berlakunya apa-apa keadaan darurat dalam hutan, contohlah katalah kita start dalam hutan, benda ni akan jadi alat-alat yang akan membantu kita punya kelangsungan hidup kita dalam hutan esok. Percayalah cakap aku ni. Yang seterusnya, ini adalah water bag. Asalnya pada water bag, aku ambil, aku letak dalam beg aku ni. Kenapa ada water bag? Sebab water bag, bila mana kita letak dalam beg, boleh diguna pakai untuk tujuan keselamatan diri kita. Khasnya, bila mana kita berenang meredah sungai. Okey, sekarang ni kalau nak cakap macam mana penggunaannya, korang takkan nampak. Tapi nanti korang akan nampak di mana aku akan buat satu video berjalan dalam hutan dengan beg ni dalam tujuan survival. Dan aku akan gunakan apa yang boleh. Tapi water bag ni aku letak dalam ni supaya bila mana terdesak untuk redah hutan, aku boleh tiup di sini, udara akan masuk dan beg akan kembang, terapung. Ini kegunaannya. Okey, ini tadi yang aku cakap, aku dah modified untuk tujuan keselamatan. Kita tiup udara dekat sini, beg akan kembung dengan angin. Jadi bila mana kita redah sungai, insya-Allah kita tak akan tenggelam. Ini adalah safety dalam survival. Yang seterusnya, ini dia. Kalau korang nak kenal, ini adalah botol air. Botol air boleh lipat, boleh kembung, boleh kuncup, boleh kurus. Semua boleh belaka. Kenapa aku bawa dua botol air ni? Okey, pertamanya sifat dia boleh lipat, boleh kuncup, boleh kembang membesar. Jadi letak dalam beg. Bila mana botol air macam ni kita letak dalam beg, dalam kita punya survival kit, dia tak akan makan banyak ruang. Contohnya lah, bila mana kita nak isi air dalam hutan, kita buka je penutup dia ni, tarik, dah kembang macam ni. Kalau ini kita bawa botol yang pelik-pelik tu, yang besar kedabak, kalau tu beg kita tak cukup ruang. Buat macam ni je, aku beli dua. Tapi aku dah tak ingat dah berapa harga dia. Kau try rasa kat Shopee, ada kat Shopee tu. Isi air, kemudian kita boleh minum. Gantung kat beg kita kat mana-mana. Kau jangan risaulah, botol ni kau jatuh takkan pecah. Silikon dia tebal. Okey, ini buat pada silikon, dia tebal. Ini pentingnya salah satu botol-botol air macam ni. Jadi aku beli dia, aku masukkan dalam survival kit aku yang berwarna hitam ni, yang dinamakan animal hitam. Guna bila mana keadaan yang sangat-sangat terdesak dalam hutan. Nampak tak? Boleh simpan. Bila mana kita kuncupkan dia, ruang dalam beg tak akan makan banyak. Ini kelebihan dia. Kita adaptasikan apa yang orang jual, letak dalam beg kita. Tak ada masalah pun. Nampak? Nampak tak nampak? Nampak kan? Beli dua. Abang-abang, kakak-kakak sekalian. Tadi lupa nak cakap. Sepatut tadi aku beritahu masa penerangan tentang senjata tajam. Okey, ini dia. Ini adalah batu asah. Okey, bila mana masuk dalam hutan, jangan bawa sekadar bawa pisau, bawa parang je. Bawa batu asah sama. Pasal bila mana batu asah ni guna kau pun tahulah kan. Parang kita tumpul, kita asah lah. Jadi benda ni wajib ada dalam survival kit. Korang tak payah nak sibuk-sibuk lah cari batu tepi sungai lah, tepi gunung lah nak buat asah pisau. Kan terpengaruh dengan filem ni, apa ni, barat, Rambo. Tarik batu, asah kapak, asah pisau. Apa kepelik perangai macam tu? Kau beli benda ni senang, bukan mahal mana pun, RM11 je. Kau beli dua kan? Beli dua, beli empat pun tak pun boleh, tak ada masalah. Simpan dalam beg. Bila mana perlu, buat keluar, asah. Ini sibuk nak ikut filem Rambo tu, buat apa? Benda mudah ada, sibuk nak ikut Rambo. Tak payah, kau ikut aku jejak Rambo. Yang seterusnya, apa yang ada dalam beg aku ni? Salah satunya adalah ini dia. Ini aku nak cakap pun susah juga. Tapi ini adalah botol aluminium. Asalnya daripada lampu. Aku beli bateri lampu dulu, dapat botol ni. Okey, tapi dalam botol ni pula aku modifiedkan dia. Aku letak gam kat sini. Dalam ni ada jarum, ada mata kail, ada pelampung. Cukup lengkap untuk kita gunakan dalam tujuan survival hutan. Bila mana kita terdesak dalam hutan. Okey, kalau kau tengok kat luar ni pula, ini adalah benang mancing. Benang mancing ni, korang beli satu, ambillah berapa LBS yang kau nak pakai. Dia ada 30 LBS, dia ada 15 LBS. Benang mancing di dalam hutan, bila mana kita terdesak, kita boleh mancing. Dalam kita punya survival kit, benda-benda macam ni wajib ada. Okey, untuk benang ni pula, bukan sekadar boleh mancing. Kalau seluar kita koyak, baju kita koyak, boleh gunakan benang macam ni untuk kita menjahit.
Benang ni kalau nak bandingkan dengan benang kain yang cap kerbau tu, yang ni lagi padu. Yang ni lagi kuat. Kalau ini kita guna untuk menjahit, kau jangan risau. Jahitan kau tak akan tertetas. Kecuali kain seluar kau reput, padan muka kau. Jadi benda-benda gini kau kena ada dalam beg kau. Carilah satu botol yang kau sesuai, gulung-gulung macam ni, simpan dalam beg. Tak payah beli kat Shopee. Buat ni je. Jimat duit. Dapat. Nampak kan? Tulis. Nanti sediakan apa yang patut kau ada dalam beg kau. Buat macam aku buat ni. Okey, yang seterusnya pula. Ini dia. Ini dia. Sekat ini dia. Mana orang tahu kenapa dia. Okey, aku cakap lah. Dalam ni ada garam. Ada 2 botol garam yang besar. Kemudian yang ni pula Ajinomoto. Kunyit. Kenapa benda ni aku letak dalam aku punya beg ilmu hitam ni? Pasal dalam hutan bila mana kita sesat, kan, kita mancing, dapat ikan, contoh katalah. Ada garam, barulah sedap makan. Barulah kita tak terseksa. Dah lah kita sesat, kita terseksa. Makanan pula tak sedap, badan muka. Pasal apa badan muka? Pasal kita tak buat persiapan awal. Bila mana ada garam, ada Ajinomoto, kan, contoh katalah, dapat pisang hutan. Kita rebus, kan, memanglah mudah. Rebus sampai dia dah empuk, cicah dengan garam. Kan sedap. Jadi benda-benda gini kena sediakan dalam beg kita ni. Nama pun survival kit. Kalau survival kit kita yang kita buat benda gini pun tak ada, bukan survival kit namanya. Itu mengada-ngada. Dapat. Jadi kalau dah dapat, sediakan. Benda-benda mudah macam ni. Sumbat dalam beg. Tak berat mana pun. Yang seterusnya. Kau tengok ni. Aku es rajuh pun ada. Air manis. Sebab benda-benda gini penting kena ada dalam beg kita. Nama pun kita punya survival kit. Okey, beli benda-benda macam ni, letak dalam beg. Nanti bila mana kita jumpa air sungai dalam hutan, kita boleh minum. Kita boleh buat air manis-manis. Sebab dalam hutan ni kita sesat. Bila mana kita sesat, kita penat. Bila mana kita penat, emosi kita akan terganggu. Masa itulah kita akan terfikir minum ais, teh ais. Tapi kita tak boleh nak minum air manis macam tu. Jadi bila mana kita bawa benda-benda macam ni, okey, contoh macam aku es rajos. Pasal aku suka es rajos. Korang letaklah apa benda yang korang suka. Bila mana kita terdesak, ambil yang tadi tu, botol air getah tadi tu, buka, isi air, masukkan benda ni, boleh minum. Tak ada masalah. Bila mana kita bercakap tentang minum air dalam hutan, ramai orang akan berfikir, kena masak dulu ke? Okey, ini aku bercakap jujur, lillahi ta'ala berdasarkan pengalaman aku sendirilah dalam hutan. Dalam hutan, sumber-sumber air yang kita jumpa ni, contohlah macam air sungai dalam hutan, kebanyakannya jernih-jernih. Dia tak macam sumber air paya yang dekat dengan kawasan-kawasan kampung kita ni. Kotor, geli tengok. Tapi dalam hutan tebal, sumber air macam tu, dia segar. Segar, bersih. Jadi setakat ni aku dalam hutan, air aku minum daripada sumber-sumber air tanah macam tu lah. Tak pernah langsung dimasak. Jadi setakat ni lah Alhamdulillah, badan aku tak pernah pusat sakit. Kalau kau tanyalah mana askar pun, semua macam tu. Minum macam tu je, tak ada masalah. Tapi kalau kau nak masak lagi bagus lah. Tapi bila main dengan penat ni kadang-kadang, kau dah jumpa air, kau tak ada masak-masak dah. Letaklah satu perisa es rajus ni, letak dalam botol, tuang air, minum. Setakat ni aku buat gitu dalam hutan, badan aku tak ada lah rasa sakit-sakit. Tak pernah lagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi korang tak, kalau boleh jangan tiru cara aku ni lah. Pasal apa benda ni? Ketahanan badan setiap orang ni dia berbeza. Dia tak sama. Orang macam ni dia agak fit sikit. Orang macam ni dia agak manja-manja sikit. Kan? Minum air sikit mulalah sakit perut. Makan tu sikit mulalah makan ngada. Pang je sekali. Tapi kalau korang nak fit ni, korang kena latih diri korang ni untuk hardcore, untuk lasak. Makan apa saja dalam hutan, makan cara survival, insya-Allah korang akan lasak. Tapi bila mana sebut makan cara survival, kalau kau dapat usus daging ataupun ikan, bukan bermaksud kau tengok macam Rambo. Kan, potong ikan, ngap terus. Itu gila nama dia. Kau kena masak. Usus daging kau kena masak. Pasal apa? Dalam daging tu dia ada parasit kan. Antara daging dengan air, daging lebih banyak parasit. Nanti tak pasal badan kau ada cacing pita. Padan muka kau. Jadi benda patut masak, kita masak. Benda patut ngap, kita ngap terus. Okey, geng. Kau nampak tak apa benda dekat tangan aku ni? Ini cermin tau. Dalam kita punya survival kit kita ni, macam aku ilmu hitam, korang pakailah ilmu benda pun, ilmu kuning ke, ilmu putih ke, benda ni kau kena ada. Kan? Okey, cermin kau kena ada. Tujuannya yang pertamanya untuk kalau kita boring-boring dalam hutan, tengok muka kita lain, cakap seorang depan cermin apa? Susah. Bagi hilang tension, hilang stres dalam hutan tu. Tapi benda yang paling tepat penggunaan cermin dalam hutan adalah untuk memberi isyarat SOS. Bila mana kita sesat, inilah salah satu gunanya. Letak dekat tempat lapang dalam hutan. Dalam hutan pun kadang-kadang ada tempat-tempat lapang. Ataupun kita panjat bukit-bukit tinggi, letak cermin.
Nanti bila mana penyelamat yang datang daripada udara, dia akan nampak pantulan cahaya daripada darat. Jadi mereka akan tahu itu adalah SOS untuk minta bantuan diselamatkan. Ini cermin. Aku ada 2 cermin aku ni. Gambar kucing. Tak tahulah seller ni. Aku order gambar harimau, dia hantar gambar kucing kat aku. Okey, yang ni pula beg jaring. Beg jaring dalam kita punya survival kit, engkau kena ada satu. Tujuannya untuk apa? Okey, bila mana kita bergerak dalam hutan, kita jumpa sumber makanan, kita buka beg jaring kita ni, kita isi. Isi, gantung kat beg. Tak payah kita sibuk-sibuk nak cari buluh rotan lah, apa benda lah, nak ayam, nak buat bakul. Lambat. Jadi kita sediakan awal-awal kita punya survival kit kita ni dengan peralatan yang kita rasakan perlu dalam hutan. Jaring ni banyak guna dia. Kita boleh guna untuk tangkap ikan. Contohnya lah. Okay, ini adalah salah satu lagi peralatan yang perlu ada dalam kita punya survival kit. Letak apa yang penting-penting. Jangan bawa benda yang bukan-bukan. Gincu pun kau bawa. Nak bawa gincu. Gincu kau bawa, minyak wangi kau bawa. Takkan mengarut. Bawa benda yang penting-penting. Yang boleh tolong kita dalam hutan. Benda-benda gitu tak payah bawa. Mengarut je. Okey, bercakap. Dah video aku pun dah mencapai jangka masa 22 minit dah. Tapi video ni bukan agak lama. Tapi kalau korang rasa nak knowledge, nak pengetahuan, korang tengok sampai habis. Aku tak paksa pun. Korang tengok aku tak rugi. Korang tengok tak tengok pun aku tak rugi juga. Kalau rasa nak ilmu, ambil, tak ada masalah kan. Aku bukan buat konten ni nak kejar income, tak ada. Income YouTube ni berapa lah sangat kan. Aku ada income lain. Cuma buat video ni untuk tujuan suka-suka, untuk kita share knowledge kita. Nanti esok kita mati esok Allah akan tanya, kau dulu masih duduk atas dunia, ilmu kau yang kau tahu, kau buat apa? Kau tak tolong saudara kau yang Islam ke? Tak beri manfaat pada diorang, tak tolong diorang. Jadi inilah dia tujuan video ni dibuat. Okey, yang seterusnya. Dalam kita punya bag ni, kita punya survival kit kita ni, benda yang patut ada. Tali. Okey, untuk tali aku tak letak satu gulung. Aku bawa banyak. Aku letak dalam 5 gulung, tapi aku tak keluarkan lah. Cukup contoh satu je. Ini adalah tali paracord 4mm. 30 meter. Harga murah je. Harga dalam RM20 macam tu lah. Beli, letak dalam beg. Kenapa dalam kita punya survival kit, tali ni kena ada? Sebab bila mana kita nak buat kemah dalam hutan kan, kau nak mengikat, kau kan ada tali. Tak ada masalah kalau kau nak pergi cari akar pokok kan, kau nak pintar-pintar cari tali. Tapi lambat. Nak buat apa? Kita buat survival kit, biar kita letak peralatan yang mana kita boleh pakai masa tu juga. Bila mana kita terdesak dalam hutan. Inilah salah satunya. Okey, tali paracord 4mm ni, walaupun dia murah, kau jangan takut. Dia tahan, dia kuat. Pasal aku dah puas dah pakai tali paracord yang murah macam ni. Dah puas dah. Aku takkan bawa yang mahal. Pasal kadang-kadang bila mana masuk hutan, member ikut. Member ni pun kadang-kadang ada juga perangai yang macam katak perangai dia. Nak masuk hutan, nak camping, nak masuk hutan buat aktiviti hutan macam survival. Tapi peralatan tak nak bawa. Semua nak harapkan aku je. Botak dekat kepala aku ni. Jadi bawalah kita punya tali macam ni. Tapi terus aku cakap lah, kalau aku masuk hutan bawa tali gini, aku takkan bagi orang pakai. Pasal aku kedekut. Dan aku bukan sekadar kedekut pada orang, tapi aku akan kedekut juga dengan diri aku sendiri. Pasal benda-benda macam ni aku akan pakai dalam hutan, bila mana aku betul-betul terdesak saja. Kalau tak terdesak, aku takkan pakai. Kalau tak terdesak, ini dia. Untuk tali, kau beli ni juga. Tali buat rumah ni. Okey, tali buat rumah ni pun kuat. Tak ada masalah. Cakap kita nak ikat itu, ikat ini. Ini pun dah cukup kuat dah. Tapi kalau tali ni kawan nak minta, aku takkan ikut lah. Aku bagi je kan. RM4 je, RM3.5. Yang ni tak boleh lah. Yang ni boleh. Tapi tali dalam hutan, dalam kita punya survival kit ni sangat-sangat penting. Engkau kena ada juga tali dalam kau punya survival kit ni. Guna bila mana betul-betul terdesak saja. Jangan tak desak kau pakai. Habislah dia nanti. Jadi beli, buat sembah dalam beg. Dapat tulis. Nanti kau sediakan macam mana aku buat. Ataupun kalau kau ada penambahan barang kau, ikut kau lah. Okey geng, yang ni benda penting. Okey, bila mana kau suka masuk hutan, dalam kau punya survival kit kau, paling kurang kau kena ada poncho dan juga hemok kantung. Cuma untuk aku ni, aku advance sikit lah. Ada hemok kantung, ada poncho. Ada juga paku kemah. Ini aku beli sebatang berapa sen, aku beli ni 50 sen. Beli 8 batang. Tujuannya bukan apa. Bila mana aku pacak kemah dalam hutan, tak payah aku nak je kayu, nak potong-potong. Penat. Jadi gunakan benda ni untuk kita pacak kemah kita. Ini guna benda ni lah dalam hutan. Okey. Kenapa aku tekankan poncho dan juga hemok kantung? Sebab dalam hutan, muka bumi hutan ni jenis bergunung ganang. Dia susah kalau dia berkawasan yang agak-agak rata ni. Jadi bila mana kau pakai poncho dalam hutan, poncho ni, ini poncho, ini hemok kantung. Sorry, silap. Bila mana kau pakai hemok kantung dalam hutan, hemok kantung ni kelebihan dia, dekat mana-mana muka bumi hutan pun kau boleh ikat
janji ada pokok. Hutan mesti ada pokok punya. Kau pandai cari pokok yang agak sesuai, kau ikat emok kantung kau. Tak ada masalah. Pakai pula ponco. Kan? Jadi benda ni penting. Memang kau kena ada dalam kau punya kau punya apa survival kit kau ni. Aku ni dah harga ni sebab tu cakap pun dah merapu. Okey, juga dalam masa sama standby. Plastik sampah. Okey, untuk plastik sampah ni ikut kau lah. Kau nak warna hitam ke, nak warna biru ke. Aku tak kisah benda-benda pun yang ni ada. Kan? Sebab plastik sampah ni guna untuk backup. Kan kau boleh apa? Bungkus beg kau. Ni besar ni bukan kecil ni. Tapi yang penting emok kantung, ponco. Engkau kena ada dalam hutan. Paling tidak kau belilah satu kan. Bukan mahal mana pun. RM15 je. Ponco ni mahal sikit lah kalau kau tengok kat Shopee. Aku tengok semalam kat Shopee harga dalam 100 juga. Kurang ajar, mahal sangat. Tapi kau kena ada. Kau kena ada benda-benda gini. Sebab macam tadi aku cakap. Emok kantung. Dekat mana-mana muka bumi hutan pun kau boleh ikat. Janji ada pokok. Kau boleh ikat tak ada masalah. Kalau kau bawa kemah hak pelik-pelik, hak bulat-bulat tu kan. Hak iglu tu. Hak jenis bulat-bulat kau tahulah macam mana. Memanglah dah nampak style. Tapi dalam hutan leceh. Kau susah nak jumpa tempat yang agak-agak rata ni. Jadi emok kantung cukup lah. Emok kantung ni kau kena ada. Kau kena ada. Mula cakap merapu ni. Minum air dulu lah. Alhamdulillah. Engkau kena ada benda ni. Tolonglah standby. Jangan nak malas sangat. Bukan berat mana pun. Nanti esok dalam hutan kalau jadi apa benda, engkau sesat dalam hutan, engkau juga senang. Ini tidak. Engkau malah bawa benda-benda macam ni. Betul mulalah duduk terlantar dekat celah pokok. Engkau nak survival ke? Sanggup? Tak sanggup, engkau sediakan benda-benda macam ni. Tak mahal mana pun. Tolonglah beli. Simpan dalam beg. Okey, yang seterusnya. Ubat. Okey, ini ubat Aku ada ubat gamat. Aku ada minyak cak kapak panas ni untuk sakit kepala, untuk kesengat tebuan, semua boleh berlaku ni. Pes sakit perut, kan? Pes sesama, penicillin, ubat sesama, semua kau kena ada dalam beg-beg kau ni. Banyak lagi aku ada ni. Bandage, kau kena ada. Sebab esok bila mana jadi benda-benda yang terdesak, kau dah ada dah kau punya persiapan kau dalam hutan kan. Sebab hutan ni dia agak lasak. Contoh katalah kau luka, kau kena dujur rotan, kau rasa biasa tapi boleh terinfeksi dengan kuman-kuman ataupun bakteria dalam hutan ni. Jadi penyakit tu boleh merebak lebih luas, lebih teruk lah, lebih parah, bukan lebih luas. Jadi untuk survival kit kau ni, medik kau kena ada. Kau kena ada. Kalau dulu ni aku tak tekankan benda-benda macam ni. Aku lebih betul-betul survival hutan. Cara akulah, cara bagaimana aku dilatih dalam hutan satu masa dahulu. Tapi macam tadi aku cakap pada awal video lah. Tak semua orang mampu untuk ikut cara aku ni. Jadi aku tunjukkan kepada korang dan aku bawa juga benda-benda ni masuk hutan sebagai persediaan. Kita pandai survival pun itu nombor 2 tau. Nombor 1 buat dulu persiapan. Supaya bila mana jadi apa-apa, kita tak menyesal dalam hutan. Bila mana kita tak ada persiapan, jadi apa-apa yang kita tak nak, maksudlah kita menyesal. Padan muka kita. Ada lagi ni aku nak kongsi dengan korang. Aku tunggu. Okey geng. Ini apa yang aku sediakan dalam beg aku. Aku ada letter, semua aku bungkus dengan plastik aiskrim. Untuk jaga pada rosak. Letter aku ada 4. Magnesium road. Okey, ini pengganti abu muding tau. Magnesium road ni. Kemudian fire starter. Okey, fire starter ni aku ada banyak. Fire starter ada banyak. Minyak rambut. Okey, minyak rambut ada lagi tau. Belah sini aku ada lagi 4 botol. Kemudian kapas. Aku tak buka lah, aku tunjukkannya. Okey, ini adalah kapas yang bulat-bulat tu. Yang warna putih tu. Yang pakai untuk medik tu. Kenapa untuk bahan-bahan api ni sangat banyak dalam beg aku ni. Walaupun aku boleh survival dalam hutan. Buat sebagaimana aku pernah dilatih satu masa dulu dalam hutan. Tapi sekarang ni aku pilih untuk buat persediaan macam ni dalam hutan. Kenapa? Sebab dalam hutan. Ini berdasarkan pengalaman aku dalam jungle solo survival. Dalam hutan, salah satu yang sangat-sangat sukar untuk dilakukan adalah nyalakan api dalam hutan. Walaupun kita belajar dalam kelas kan, dalam teori ataupun dalam praktikal kelas ni, kita ketuk abuk muding dengan batu bagi hasilkan spark api kan. Nampak macam mudah tau. Tapi dalam keadaan yang sebenar hutan Asia ni, hutan kita ni, sifatnya adalah lembap sepanjang tahun. Sebab kita hutan hujan khatulistiwa. Lembap sepanjang tahun. Jadi bila mana kita nak nyalakan api secara survival, dia agak sukar tau, agak susah. Jadi sebab itulah aku buat persediaan dalam hutan. Dalam aku punya survival kit aku ni, banyak unsur untuk nyalakan api. Macam fire starter, magnesium road kan, kapas, minyak rambut zaitun ataupun minyak rambut safi. Aku bawa 4 botol. Kita pilih cara cepat. Bila mana berlaku keadaan terdesak, kita pakai dengan cara yang cepat.
Boleh kalau kau nak survival macam tu, tak ada masalah. Tapi memang lambat. Pertama. Yang kedua pula sebab kenapa lambat? Sebab contoh katalah kau nakkan habuk muding. Habuk muding ni kan kau belajar dalam pelajaran survival. Habuk muding adalah salah satu unsur yang kita akan gunakan untuk menyalakan api. Jadi habuk muding ni hanya ada pada pokok muding. Jadi untuk dapatkan pokok muding ni kadang-kadang dalam hutan, kau bergerak 1 km ataupun 500 meter kan. Belum tentu lagi kau akan jumpa pokok muding. Cukup penat. Sebab hutan ni adalah off-road. Jadi buatlah persediaan macam ni. Bahan api untuk nyalakan api ni kau sediakan banyak-banyak dalam beg kau. Andai kata esok jadi apa-apa dalam hutan, engkau mewah. Engkau senang. Kan? Engkau sesat dalam hutan, kau derita. Tapi dalam masa sama, engkau boleh hidup. Itu yang kita nak. Bukan kita derita. Bila mana kita derita, terseksa, sengsara, lepas tu meninggal. Nak elakkan benda-benda macam tu lah. Memanglah ajar tu kata Allah dah tentukan. Tapi kita kena cuba juga untuk kita hidup. Walaupun apa cara sekalipun. Sediakan. Bahan api kau kena ada banyak. Api, tali kan. Kau kena ada banyak. Lebihkan dalam beg kau ni. Aku letak banyak dalam ni supaya esok jadi apa-apa esok. Senang untuk hidup. Aku pun tak nak sesat kalau boleh. Sebab aku tahu hutan ni macam mana. Hutan kalau kau sesat, bukan mudah untuk kau keluar pada hutan. Bukan mudah. Walaupun kau cuba ikut alur sungai. Sebab aku dah hutan pernah sesat tau. Cuma orang tak perasan aku sesat. Cuba ikut alur sungai untuk cari jalan keluar. Bukan senang macam kita belajar ni. Survival ni lain. Kalau betul-betul kau survival, penat azab. Memang kau terseksa lah. Jadi sebelum kau terseksa, sediakan apa yang patut kau sediakan dalam kau punya survival tu, dalam kau punya survival kit kau ni. Ini aku punya ilmu hitam. Kau buat ilmu putih. Dah makin panas. Okey geng. Ini dia, kompas. Okey, ini kau nak sebut kompas boleh, kompas pun boleh, tak ada masalah. Tak dosa pun, tak masuk neraka. Aku hampir lupa nak cakap dengan korang pasal kompas ni. Okey. Untuk kau masuk hutan, untuk kau main hutan, kau kena ada kompas. Letak dalam beg kau satu. Kalau boleh letak 2 lagi bagus. Aku ada 2 kompas dalam beg aku ni. Satu yang ni, satu lagi dalam beg. Memang kalau boleh peralatan aku ni lebih. Kompas 2, tali kalau boleh nak letak 7. Biar lebih pun tak apa. Sebab contoh katalah kalau hilang kau ada spare. Okey, dalam hutan, kompas, walaupun kau tak bawa peta topo, bila mana kau ada kompas kau masuk hutan, insya-Allah kau takkan sesat. Kau boleh keluar pada hutan. Sebab dulu bila mana masuk hutan, aku tak pakai peta. Pakai kompas je. Nantilah aku ajar cara tu. Sekarang nak cakap susah. Tapi yang penting kau kena ada kompas dalam kau punya survival kit kau ni. Ini penting tahu untuk pandu arah kau dalam hutan, untuk kau keluar pada hutan. Kalau kau tak ada kompas, sangat susah tau kau nak keluar pada hutan ni. Bila mana kau ada kompas, kau percayalah aku cakap, kau takkan sesat dalam hutan. Kau boleh keluar pada hutan. Jadi kau kena ada kompas. Tapi bila mana guna kompas dalam hutan ni, ada setengah-setengah tempat kita lalu kadang-kadang. Kau nampak tak ni? Ini dia punya apa? Jarum dia kan. Kalau bahasa mak motor meter. Kadang-kadang dia gila, dia berpusing-pusing. Bila mana dia gila berpusing-pusing, bukan hantu kacau. Engkau mana-mandai mengajar orang kata hantu kacau. Apa benda kau menapu ni? Bila mana kompas jarum dia berpusing-pusing, itu tanda tempat kita lalu tu ada hasil bumi. Ini cerita ni sekarang ada yang kata, eloklah tu cerita ke orang ada hasil bumi biar orang ceroboh. Engkau yang jadi ngong. Cuma aku nak beritahu bila mana kita lalu kawasan yang ada hasil bumi, kompas ni dia akan jadi sewel. Dia berpusing, dia tak betul. Jadi kita jalan je macam biasa. Jalan straight terus. Nanti bila mana keluar pada kawasan tu, jarum pada kompas akan balik pada normal. Tapi nantilah aku buat video aku ajar macam cara nak guna kompas dalam hutan tanpa peta. Dan juga dengan peta. Dalam hutan, untuk solat pun aku cari arah kiblat pun dengan kompas. Semua dengan kompas. Nanti aku share cara tu macam mana. Engkau kompas, engkau kena ada dalam beg engkau. Bukan mahal mana pun. Dulu aku beli dalam RM45. Sekarang tak tahu lah berapa harga dia. Dulu warna hijau, sekarang dah warna hitam. Pasal aku mengada-ngada. Kompas kena ada, letak dalam survival kit kau. Ini adalah salah satu benda-benda penting. Kalau setakat kau ada pisau kan, ada pisau sampai 5 bilah. Aku dalam beg aku ni cakap terus terang, pisau ada 5 bilah. Memang banyak. Pasal aku main hutan secara solo. Lillahi ta'ala cakap, hutan secara solo masuk, senjata kena lebih. Kalau senjata kau 1-2, kau akan goyang. Kalau setakat senjata banyak kan, kompas tak ada, susah Engkau kena ada juga benda ni. Engkau kena ada. Ni aku cakap ulang-ulang supaya kau tahu. Engkau kena ada benda ni supaya kau tak sesat dalam hutan. Beli satu, simpan dalam beg. Jangan sombong. Okey geng. Pengelas. Last sekali. Ini dia. Ini nama dia Pocket Doraemon. Aku beri nama Pocket Doraemon. Tapi kau jangan search kat Shopee Pocket Doraemon. Kau takkan jumpa punya. Ini bag, chest bag. Engkau nak cari, engkau search kat Shopee. Engkau search kat Shopee, chest bag. Chest bag. Chest dada, bag lah.
Okey, tapi aku beri nama dia Pocket Doraemon. Kenapa Pocket Doraemon? Pasal dalam ni pun ada macam-macam peralatan. Okey, aku nak cerita dekat korang. Apa benda ada kat sini? Pertama, kau tengok ada pisau. Aku letak pisau kat sini bukan orang kata nak belagak macam Rainbow Tree. Rainbow Tree tu pembohong. Ini betul-betul survival solo hutan. Sebab aku main hutan solo, Lillah Ta'ala cakap main hutan cara solo. Pisau letak kat sini supaya bila apa pun terdesak, tarik terus. Tapi kalau boleh tak nak lah berdepan dengan binatang macam tu. Aku pun goyang, aku pun takut. Tapi kita buat persediaan lah. Kemudian nanti paper spray, aku letaklah kat mana-mana yang sesuai. Kat sini ke, kat pinggang ke, ikut akulah nanti. Lampu. Lampu kau kena ada. Kenapa aku lampu letak kat sini? Sebab bila jadi apa-apa, suluh terus. Dalam hutan, walaupun siang, ada part-part hutan kau lalu ni kau akan nampak macam suram-suram. Jadi kau perlu kau lampu untuk kau suluh. Untuk kau tengok. Mata kita ni bukan boleh nampak dalam suram-suram hutan ni. Lagi dah nak petang. Okey, sebut pasal lampu ni. Dalam beg aku ni ada banyak lampu. Aku masuk hutan, aku tak bawa 2 lampu. Aku bawa 5 lampu. 5 lampu dan bateri lagi banyak. Bateri aku ada 10. Kenapa lebih sangat lampu aku ni? Bukannya orang kata, kejap-kejap nak suluh 1 lampu. Kejap nak suluh. Tak, bukan macam tu. Lampu dalam hutan, kau kena ada lebih. Kalau kau suka masuk hutan macam aku. Tak kisahlah kau solo ke, kau dengan member ke, biar lebih kalau kau nak bermalam. Sebab takut kalau jadi apa-apa esok, contoh katalah kau bawa 1 lampu kan. Tiba-tiba 1 lampu kau ni problem. Lampu baru sekalipun, kalau dia nak problem, dia problem juga. Jadi buat persiapan, buat persediaan biar lebih. Supaya jadi apa-apa esok, kau ada alat lain, ada alat backup, ada alat standby. Ini pentingnya dalam Pocket Doraemon. Lampu, aku memang letak dalam Pocket Doraemon. Pisau satu duduk dekat Pocket Doraemon. Bila mana jadi apa-apa, senang, kita standby. Tapi kalau boleh tak nak lah aku nak berdepan dengan ancaman hutan ni. Takut. Aku pun goyang. Lillah Ta'ala cakap aku pun goyang. Pasal apa? Aku dalam hutan pengalaman aku ni, bukan nak bohong, pernah berdepan rimau kumbang, pernah dipeluk beruang, pernah terpijak ular tudung sela, pernah bermain dengan ular sawa 4 kali dalam hutan. Saya lebih kurang dalam pangkal-pangkal betis. Walaupun dia saiz besar-besar betis, tenaga dia kuat. Itu aku punya pengalaman dalam hutan. Tapi kau punya pasal. Nak saya tak percaya kau punya pasal. Aku bercakap berdasarkan pengalaman aku dalam hutan. Okey, cukuplah tu. Yang paling penting, ini dia. Nak masuk hutan, kau standby dengan beg ilmu hitam macam ni. Okey, macam aku beg ilmu hitam. Macam kau carilah beg kau sendiri. Beg warna kuning ke, beg warna pink ke, ikut kau lah. Janji dalam beg tu mesti ada peralatan survival kit yang kita akan pakai di waktu kita sedang terdesak dalam hutan. Orang kata dalam hutan ni kalau kita sesat sekalipun, kita derita, dalam derita tu kita senang. Kan? Bukan dalam kita derita, kita sengsara. Susah pula dah. Padan muka. Pasal apa kita tak nak buat persiapan untuk kita masuk hutan. Pasal aku tengok ramai yang macam tu perangai dia. Masuk hutan tak buat persiapan. Dia bawa air botol, 2-3 botol saja masuk dalam beg. Lepas tu jalan dalam hutan. Benda pun tak ada persiapan. Benda nak jadi sekejap je geng. Kita dah main hutan ni, jangan sombong. Pertama. Kedua, jangan cakap besar. Bila cakap besar, nanti mendapat. Pasal aku dulu pernah ada kes ni. Bukan dalam hutan lah, dekat air. Mamat ni cakap besar. Main member jugalah, badi-badi kan. Cakap besar, aku tegur dia. Aku cakap, Mat, kita dengan hutan, dengan air. Jangan cakap besar. Cakap besar nanti tumbang. Tapi dia ni makin tegur, makin jadi cakap besar. Dalam tumbang. Kau nak tahu apa dia? Kau tengok video tu. Tak tengok kan? Apa jadi kan? Lemas. Masa tu nasib baik aku ada. Aku yang rakam masa tu. Kalau aku tak ada masa tu, insya-Allah dia tu mayat keempat duduk dalam tu. Nanti selai bulan, aku yang orang akan selam cari mayat dia. Aku senang je. Kalau aku dah selam cari mayat dia, pegang sekali, bagi sebiji. Pasal degil. Okey, sekarang ni aku dah stop scuba. Memang aku akan fokus balik pada jungle solo survival hutan macam dulu. Tapi mungkinlah tidak akan full survival setiap masa macam dulu. Aku akan selang-seli dengan aktiviti yang insya-Allah menarik. Mungkin 1 bulan buat 1 kali survival. Lebihnya kita akan terangkan tentang hutan, macam mana dengan psikologi,
bagaimana dengan perasaan emosi semua tu. Korang kena tahu semua ni. Pasal untuk main hutan bukan sekadar korang kena ada ilmu berkaitan hidupkan api, cari akar pokok, cari makanan yang boleh makan. Bukan itu saja. Korang kena ada macam-macam ilmu, terutamanya yang melibatkan psikologi. Sebab hutan adalah psikologi siang dan malam. Berjumpa di masa akan datang.